Hi guys, welcome back to my channel Kero Nazmi. Okay, aku orang Selangor, semua stylo. Jumpa dah Selangor, jangan lupa tegur ke Shah Alam pergi gombak, singgah ke Damansara. Ini orang Selangor, semua baik belaka. Dak Selangor bukan biasa, tak ada. So, apa yang kita buat kat sini guys? So, sekarang kita berada di mana? Kita berada di TRX. Okay, dah lama tak buat konten. Dia macam kekok sikit. Okay, tapi korang yang mana baru mengenali saya dekat YT, okay, dekat YouTube ni, jangan lupa untuk like, share and subscribe. Lepas tu boleh komen-komen juga untuk saya menyajikan lagi konten-konten yang menarik untuk korang semua lah. Okay, so kenapa saya ada kat TRX? Sebenarnya tak ada apa-apa pun. Ada dekat TRX ni sebab saja kita nak healing guys. Sebab apa orang kata, kita pun dah lama kita tak jumpa dekat YouTube kan. So tujuan saya buat video ni adalah untuk menjawab persoalan ke mana saya menghilang, apa jadi dengan giveaway yang saya janjikan kepada adik-adik kita berkenaan dengan Bobo Boy, dan pelbagai lagi. So korang akan mengikuti. Dia lebih kepada vlog lah. Konten kita hari ni lebih kepada vlog-vlog je, jalan-jalan je. So kalau korang nak tahu saya pergi mana, dan untuk menjawab segala persoalan-persoalan korang tu, korang kenalah tengok video ni sampai habis. So jom kita jalan-jalan dulu. Let's go. So guys, sekarang kita ada dekat rooftop TRX macam yang korang tengok. So this is the rooftop guys. Saya rasa macam saya dah lama dah tak datang sini. Last saya datang sini tahun 2000 apa? 2023 kot. Tu last saya datang sini. Dah banyak juga benda-benda yang tak boleh main, tak boleh lalu. Saya tak tahu lah, sebab banyak benda rosak. So jom kita tengok dekat tempat ni. Kalau korang tengok dekat tempat mainan ni, kan? Dekat tempat, apa nama? Yang ada air-air tu guys. Pun ada bahagian yang dah rosak. Korang tengok ni. Okay, so ni dia bahagian taman permainan dia. Tempat mandi dia. Ada bahagian-bahagian yang dah rosak. Lepas tu dekat dia punya taman tu pun ada juga bahagian-bahagian yang dah tak boleh main. Tapi ada je lah budak-budak main. Kat sini pun ada je. Tu, dia orang tengah repair, nampak? Sebab ada banyak kerosakan. Itulah korang, orang dah bagi kemudahan tu, jangan jadi vandalism. Jangan buat vandalisme dekat sini. Okay? Korang patutnya menghargai apa-apa yang orang beri tu, korang hargai je. Okay, sini macam cantik lah. Boleh lah saya nak rekod video kat sini. Sementara tengah kosong kan. Dia jarang-jarang tau. Kat laluan ni kosong. So saya nak buat video jap. Sabar. Dia macam lawa lah guys kat sini. Macam lawa kan. Macam gerak sikit. Widih guys. Macam lawa pula kan kat sini. Dia memang lawa guys. Kat sini kalau nak ambil gambar, dia lah kalau malam kat sini, dululah. Okay, kat sini kalau malam-malam, sangat-sangat lawa, sangat-sangat best. Serius. So, kalau nak jadikan tempat untuk ambil gambar kat sini, this is the best spot ever. Tak kisahlah korang kahwin ke, korang dating ke, tolonglah ambil gambar kat sini. Dengan bangunan-bangunan, kalau ikutkan bangunan TRX dia dekat sini, depan saya ni. Main saya tunjuk sikit. Tu nampak tu. Tu bangunan TRX dia. Tapi apa bahagian ambil gambar dekat bangunan TRX, dia punya background kan macam tak cantik kan. So sini lagi lawa. Okay, so jom kita sambung jalan-jalan. Let's go. Korang nak tahu tak sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 2 lebih tau. So kalau nampak macam saya berpeluh-peluh ni, so korang ketahuilah bahawa kat sini memang sangat-sangat panas guys. Ini bukan macam kat luar negara guys. Malaysia is so hot. What kind of place is this? So, sini lagi lawa doh. Lawa doh. Nampak tu? Sini memang sangat-sangat lawa. Kat atas ni. Korang tengok. Kan? Lawa gila.
Tak pasti macam mana ada orang boleh duduk kat situ. Kalau korang tengok, sekejap Kalau korang tengok dekat sana, sebenarnya ada orang tengah duduk tau. Mana orang tadi? Tu. Dia tengah duduk. Tapi, dekat kawasan ni, tutup. Macam mana dia masuk? Pelik kan? Baru nak ambil gambar kat pada padang. Lawa tu. Ui, apa dia buat kat situ? Sumpah saya dah tak tahan guys. Sumpah kat luar ni panas. Tapi untuk korang, korang kena menghargai konten ni. Saya tak tahu konten ni blog random je sebenarnya. Saja. Sekejap lagi baru kita duduk satu tempat, kita akan berborak pasal apa benda yang kita bagi tahu dekat intro tadi guys. Korang nak tengok air terjun tak? Sini ada air terjun. Tapi dia kata no swimming. Tapi air terjun tak? Itu ni dia. Wede, air terjun cute. Okay guys, this is air terjun TRX. Tapi tak boleh berenang guys. Nampak ni? No swimming. Tapi memang style. Baik. Okay guys. So saya dah jumpa tempat yang best untuk kita berborak. Okay. Persoalan yang pertama. Ke mana saya menghilang dah lama tak buat konten. Last konten saya rasa saya buat giveaway tu kot. Nanti saya check balik. Tapi ada yang tanya saya. Abang, siapa menang giveaway? Okay. So, untuk menjawab persoalan tu, sebenarnya giveaway tu dah dibatalkan. Okay, kenapa saya batalkan? Sebab sebenarnya target saya untuk video tu at least boleh dah dapat dalam 1,000 ke 5,000 view ke. Tapi tak dapat guys. Video tu hanya pergi ratus-ratus je. So macam mana saya nak buat giveaway kalau korang tak support dekat konten tu? Sebab saya tengok yang komen pun hanya beberapa orang sahaja. So kalau korang nak saya buat giveaway lagi, korang kenalah support saya betul-betul. Korang kena tengok semua konten saya, kena edit konten saya post dekat TikTok ke apa. Mana tahu satu hari nanti saya boleh jadi geng. Mantap. Kan best. Betul tak? So abang akak dan juga adik-adik, saya minta maaf sangat-sangat sebab menghampakan, terutamanya untuk adik-adik lah. Minta maaf kerana menghampakan, kerana giveaway kita tak jadi. Tapi korang janganlah tiba-tiba tak support saya. Mana tahu ada rezeki nanti, insyaAllah kita betul-betul buat giveaway lagi. Mungkin bukan dekat YT, tapi dekat TikTok ke mungkin. So korang kenalah support saya. Okay. So kita pergi ke next. Alright, next saya nak bagi tahu korang kenapa saya dah lama menghilang. Ke mana saya pergi sebenarnya. Alright. Untuk menjawab persoalan tu, sebenarnya saya sedang sibuk. Okay, saya sibuk dengan bekerja. Dan saya sibuk dengan affiliate. Okay, saya ada buat affiliate abang kak. Nak tahu affiliate apa saya buat? Okay, saya ada jual casing. Casing yang saya jual ni lawa tau. Okay, ini salah satu casing dia. Nampak ni. Okay, memang sangat-sangat lawa. Korang boleh beli dekat sini. Dekat saya punya TikTok lah. Okay, korang boleh beli dekat situ. Ya. Tu je lah. Sebabnya, kenapa saya macam dah lama tak muncul dekat YouTube. Kenapa, apa orang kata? Kenapa giveaway tak jadi. Dan kalau korang tengok, sekarang saya macam dah berisi sikit guys. Perut saya sekarang dah ke depan guys. Dia bukan sebab kuat makan tau. Cuma buat masa sekarang ni saya macam cepat bloated. Faham tak? Maksudnya, kalau saya minum air banyak ke, saya makan walaupun sekali tu, tapi dalam sekali tu, kuantiti dia banyak, nanti nampak perut saya akan buncit gila-gila. Macam mana saya nak ada jodoh macam ni? Dah lah pendek, buncit pula tu. You got me horny in the So agak susah lah kat situ. So guys, saya sedang berteduh sebenarnya. Tak tahu lah kenapa Malaysia ni sangat-sangat panasnya. Macam tak ada hari esok dia punya panas dia. Okay. So guys, korang, saya pun tak tahu TRX ni ada apa lagi. Sebab macam dah bosan sikit. Okay, dia macam dah bosan sikit kat sini sebenarnya. Tapi korang ikut je lah. Saya akan bawa korang jalan-jalan mungkin dekat dalam mall ke. Secara jujurnya, duit tengah tak ada guys. Nice. Tapi
Apa salahnya? Duit tak ada pun bukan tak boleh jalan-jalan, betul tak? Tak semestinya berjalan-jalan tu kena ada duit. Kadang-kadang jalan-jalan ni kita macam window shopping kau panggil. Dia macam cuci-cuci mata. Kita macam I watch. Begitu. Okay? Tak salah pun, betul tak? So, let's go lah. Kita sambung jalan-jalan. Mungkin jalan-jalan dalam mall kot. Ya Allah, panasnya. Jom, let's go. Okay guys, so sekarang kita dah masuk dekat dalam kawasan mall. Ya Allah. Panas sangat-sangat panas. So, bila dah masuk kat dalam mall ni, saya tak tahu mana jalan dia. Tadi saya masuk kat sini ya. Sini ke sana ya? Oh, sini. Betul. Saya masuk kat ikut tangga bawah. Okay, dekat sini lah juga, kalau korang nak tahu, kita ada Apple Malaysia guys. Walaupun macam korang semua dah tahu kan. Dekat Malaysia sekarang dah ada Apple Malaysia, which is dekat TRX. Nampak tu? Apple Malaysia. Tapi saya tak nak tunjuk. Sebab saya peduli apa. Okay, so korang ikut je saya. Ya Allah, baru je rasa sejuk sikit. Dah rasa panas balik. Tak apa guys. Ni namanya panas dunia. Kalau panas dunia pun tak boleh nak hadap, macam mana nak hadap panas api neraka? Betul tak? Okay, so wow, cantiknya. Mari kita tunjuk yang ni. Wow guys, so this is TRX. Kan, ni lah menara TRX kan, 118. So tinggi bro. So tu dia, menara TRX sangat-sangat panjang. So ni dia. This is Apple. Okay, itulah dia Apple. So guys, saya memang dah tak tahan dah nak untuk duduk kat luar ni. Panas. Dia macam kata-kata yang saya bagi tahu waktu turun tangga tadi, makan diri lah. Tapi memang panas guys. Dia panas, dia macam tak ada hari esok. Phone saya pun dah terbakar. So nak tak nak kita kena masuk dalam. Okay. Ya Allah, panas. Pintu TRX ni kan, sumpah berat gila. Okay, lepas tu sebagai orang yang pemalas macam saya, okay, kita kena cari lift. Sebab saya malas nak turun menggunakan escalator. So let's go, kita cari lift lah. Korang sebelum saya mencari lift kan, saya dah nampak something tu. Siapa dekat sini suka high heel, suka pakai kasut heel? Saya ada sepasang kasut untuk diberikan secara percuma je untuk korang. Ada sepasang kasut percuma. Warna cantik guys, warna merah. Saya nak jual RM50. RM50. Lawa, dia punya heel bawah dia tu, dia punya tumit bawah dia tu sangat-sangat cantik. So let's go, saya tunjuk kat korang. Tengok guys, lain macam. Korang tengok dia punya tumit dia. Lawa guys, memang lawa. Okay, so siapa-siapa yang berminat boleh PM. Okay, saya nak jual RM50 sepasang. Ni untuk drama, ni lah, movie ni guys. Ada yang pernah tengok movie? Saya tak pernah tengok. Best ke? Okay guys, saya dah jumpa lift. So let's go, kita pergi lift dulu. Panasnya. Sumpah. Ni lift dia. Kita pergi tingkat C. Pergi tingkat C dulu. Kita tengok apa yang ada dekat tingkat C. Tadi saya dah pergi MPH sebenarnya. Cuma MPH dia sangat-sangat besar. Lepas tu macam tak banyak. Dia tak banyak buku. Dia banyak buku. Tapi buku yang saya nak tu macam tak banyak guys tu. So sebab tu saya tak buat video. So ni kita pergi dekat C. Let's go. So ni lah lift dia. Lift dia pun gemuknya. Lift dia pun nampak sangat-sangat mahal guys. Okay, kita dah sampai C. Let's go. Tempat makan je. Tempat makan. Tapi kalau boleh tak payahlah makan kat sini guys. Harga dia mantul. Okay guys, so sekarang kita dah berada dekat dalam mall. Tapi tahu tak? Mungkin mall ni terlalu kaya untuk saya. Untuk saya memang dah kaya ni. Mall ni macam tak best tu. Dia macam tak vibe tu. Dia punya vibe dia macam tak sampai. Saya pun tak tahu apa yang saya nak buat kat sini. So maybe kita akan pergi ke next destination. Memandangkan saya punya Touch and Go pun ada unlimited pass.
So kita akan pergi ke next destination untuk kita nak cari dummy phone sebenarnya. Kita nak cari dummy phone untuk saya punya business, which is casing tu, cash bank. Diorang minta saya dapatkan dummy phone. So kita akan pergi ke next destination, which is kita akan pergi ke Loyat lah, dengan menaiki MRT. Let's go. Meanwhile, Inilah juga sebab lagi satu saya tak suka pergi TRX. Sebab saya tak jumpa dia punya MRT dia dekat mana. Dia macam nak datang, nak masuk tadi senang. Bila nak cari balik MRT tu, ya Allah, saya dah lupa dia kat mana. Ni dia kata MRT connection straight. So kita akan pergi straight. Ya guys, tempat makan kat sini semua mahal-mahal tu. Saya tak makan benda-benda begini. Kitanya makan pun benda biasa-biasa je. Lepas tu sebenarnya saya kat sini saya nak cari kawan je. Tapi saya tak jumpa kedai dia kat mana. So tak jadi lah. Tak jadi lah. Benda kita hanya mampu merancang, betul tak? Tuhan yang menentukan. So ya. Dia ada je food court kat sini. Okay, mari saya tunjuk. Dia ada je food court. Tapi itulah, banyak je makan-makan. Tapi harga makan-makan dia kan. Okay, dia punya harga makan-makan dia, sekali makan je 3 hari dah tak payah makan dah. Begitu. Ni Samsung hari ni guys. Tu. Ya ke? Betul kot. Sana tu. Kita dah jumpa MRT. Betul guys. MRT dia pun confuse juga station-station dia. Dah ada banyak platform. So jom kita pergi Bukit Bintang and then kita jalan kaki pergi ke Loyat. Okay, untuk kita tengok dummy phone. Let's go. Okay guys, kita dah sampai MRT punya connection. So kita akan turun. Bye-bye TRX. Bosan tu TRX. Tak ada apa best. few inches later. Tanya-tanya. Tak pernah dibuat orang. Saya dah kata dah guys, sampai je dekat stesen MRT ni pun saya akan sesat. Saya baik tersalah ni. Ni bahagian lain, ni pergi tempat lain. Sana pergi tempat lain. Lepas tu saya kena turun ke bawah. Untuk pergi ke laluan nak ke Kuasa Damansara. Lepas tu kita akan turun dekat Bukit Bintang. Dekat Bukit Bintang, saya akan bawa korang jalan-jalan Bukit Bintang pak. Tapi tak ada pesta air tau, tak ada pesta air. Ni jalan-jalan saja-saja. So, kau ikut je lah. Nama pun vlog kan. So guys, kita sedang menunggu MRT. Lagi 3 minit. Beginilah guys, kalau tak ada kenderaan sendiri, kita menggunakan kemudahan yang ada. Contohnya public transport. Kalau macam saya lebih suka naik public transport daripada nak drive ke, nak naik motor ke. Bukan saya. Saya lebih suka naik benda-benda macam ni. Sebab kita boleh, apa orang kata, melihat persekitaran. Begitu. Lagi 1 minit guys. 1 minit je. Okay guys, kita punya MRT dah sampai. So, kita akan berjumpa di Bukit Bintang kejap lagi. Okay, let's go. Okay guys, kita dah sampai dekat Bukit Bintang. Sangat ramai. Sangat ramai. Lot of people guys. Sangat ramai punya. So, dari Bukit Bintang, dia macam tak ada satu stesen MRT yang boleh terus sampai ke Loyat. So, nampaknya kita kena berjalan kaki. Patutnya ada kalau naik monorail. Tapi saya malas nak naik monorail. Dah terlanjur tadi dekat TRX. So, kita naik MRT sampai Bukit Bintang and then kita jalan. Let's go. Wah lah guys, saya lupa nak bagi tahu korang. Dekat Bukit Bintang ni, ada satu branch untuk business casing yang saya buat tu tau. Diorang ada physical store dekat lot 10. So,
Saya boleh bawa korang pergi sana. Kita tengok apa cashback ni sebenarnya. Kan? Dah terlanjur kita dah sampai Bukit Bintang. Kita tinggal lot 10 dulu. Let's go. Okay guys, so kita dah sampai lot 10. Korang keluar je daripada MRT, korang akan terus dapat lot 10. Tada! Kena ambil pintu D lah tapi. So cashbank korang boleh masuk ikut pintu sini ataupun pintu yang dekat sebelah sana. Okay guys, sekejap lagi kita masuk. So guys, sebelum saya masuk kan, saya nampak ada orang buat konten. Nampak tu? Korang nampak kat sana? Alamak, tak boleh zoom lagi. Sekejap saya guna kamera belakang. Tengok, dia orang tengah buat konten. So ni the making of lah. Saya tak tahu dia tak apa sebab dia pakai mask. Tapi dia tengah buat konten. Power tu. So saya harap satu hari nanti kan, saya pun boleh jadi begitu kak. Buat konten. Dah follow saya ke belum? Kalau dah follow saya bagi 50. Okay. Duit nak makan pun tak ada. Nak bagi orang 50. Mana maunya. So guys, inilah dia Cashbank Lot 10. Dia memang cantik lah kat sini. Okay, jom kita masuk. Ada, so ni lah casing-casing dia guys. Ada Pinocchio, Snoopy. Ni design baru diorang tau. Chip and Dale. Ada Tsum Tsum. And ni design baru diorang, which is batik. Memang cantik guys. Saya dah ada yang ni. Yang ni saya dah ada. Lepas tu saya dah ada yang ni guys. Yang ni sekarang saya tengah pakai. Memang cantik, lawa. Dan yang paling bestnya, kalau korang nak tahu, dia adalah the first detachable phone case. Okay, korang beli satu dia punya body frame. Lepas tu yang belakang dia ni, korang boleh main tukar-tukar guys. Memang function. Kalau dah bosan pakai design ni, korang boleh tukar-tukar lah. Korang nak pakai design ni ke, semua boleh. So, gift box pun diorang ada guys. Gift box ni berbaloi tau. Sebab apa? Korang beli satu box, korang akan dapat satu body frame. Okay, dengan 3 design. Design dia ni semua limited edition. Begitu juga dengan body frame dia. Color dia lawa. Ni sempena untuk stitch lah. So, color dia color biru macam untuk stitch. Ni untuk Tsum Tsum. Tsum Tsum dia warna pink. Lepas tu untuk Zootopia dia warna beige. Lawa dong. Lepas tu ada ni pula dia punya body frame latest dia. Okay, bow case. Dia matte. Dia warna brown, ada warna pink, ada warna black. Ni pun latest design dia. Kita ada Winnie the Pooh. Okay. Memang cantik guys. Yang ni kalau korang beli ni saja, korang akan dapat sekeping ni tau. So korang kena pastikan korang beli dia punya body frame. Body frame dia ada pelbagai warna. Okay, so dia boleh main tukar-tukar. Nampak? Ni boleh cabut. Cantik guys design ni. Honey Trippo. Lawa. Kalau korang cari dia punya aksesori dia pun ada juga. Okay, ni aksesori dia. Cantik-cantik guys. Ni pun design baru. Kita ada Big Hero 6. Okay, ada Avengers. Dan pelbagai lagi. So guys, kalau dekat Cashbank Lot 10 ni, diorang bukan sakat ada casing je tau. Diorang collab sekali dengan Montego. Siapa yang tahulah Montego tu apa. So ni dia, ada pelbagai jenis tumbler yang korang boleh grab. Okay, tumbler kat sini semua best-best. Korang boleh engrave icon. Dan korang boleh engrave nama. Lawa guys. Tada! Dia sebab dia customize tumbler kan. So korang boleh main tukar-tukar lah dia punya penutup dia ni korang boleh tukar. Lepas tu dia boleh tukar dia punya tapak dia sekali. Mana tapak dia? Tapak dia tak ada kat sini guys. Oh ni. Ni contoh tapak. Lawa guys. Box dia. Oh ni untuk gift box. Wow. It's so nice. Yang ni colour tumbler saya. Tapi saya punya size medium. Lawa. Colour Timberwood. Boleh tolong grab guys. Yang ni diorang punya latest collection. Which is Retro Reel. Yang ni cute guys. Yang ni cute gila. Saya suka. Dia kecil je. Dia kecil comel. Dia 200 ml tak salah saya. Betul. Yang ni 200 ml. Cantik. Dia kecil dan comel. Okay. Dia tahan panas dan tahan sejuk. Cantik. Color dia pun nice je ni. So guys, saya dah tunjuk kat korang sekitar dalam Cashbank.
Tu kalau korang nak beli dekat kedai lah. Tapi korang boleh je nak dapatkan dekat beg kuning saya. Macam saya tunjuk ni. Okay, korang boleh dapatkan dekat saya punya TikTok. Okay, sebab dekat TikTok kita ada pelbagai voucher. Harga lagi murah, lagi berbaloi lah untuk korang grab. Okay, so sekarang kita dah keluar daripada lot 10. And now kita on the way nak ke apa? Kita nak pergi mana? Loyat. Okay, kita nak pergi Loyat. Perjalanan agak jauh sebab dari sini kita kena pergi masuk Sungai Wang. Masuk Sungai Wang ada shortcut baru kita sampai ke Loyat. Ya ke? Betul lah. Okay, so kita jumpa dekat Loyat. Let's go. Guys, korang nak tahu tak? Kat sini ada Kung Fu Panda Tea. Saya tak tahu ni kedai apa. Dia macam, dia punya cawan ni macam caji. Comel. Kung Fu Panda. Mari kita dekat cik. Tengok. Panda-panda. Saya dah berada di Jepun. Kung Fu Panda. Po. Budak-budak Gen Z takkan tak tahu Kung Fu Panda apa. Mustahil lah tak tahu. Saya pun tahu. Saya Gen Z. Okay, kita dah sampai dekat Sungai Wang. Tapi saya tak masuk dalam kot. Kita ikut jalan luar lah guys. So sekarang kita ikut jalan luar je. Saya malas nak masuk dalam. Tapi sini at least dia tak panas macam dekat TRX tadi tau. Dekat TRX tadi, ya Allah, macam tak ada hari esok dia punya panas je. Tapi kat sini dia macam relax-relax lagi lah. Redup gitu. Saya tak pasti lah, ni redup sebab kejap lagi petang atau malam nak hujan ke apa. Sebab sekarang cuaca tak menentu guys, so korang kena jaga kesihatan. Betul, disebabkan cuaca tak menentu, kakak angkat saya pun sampai demam. Satu family. Sebab sekarang kan cuaca tak menentu kan, kejap-kejap panas, kejap-kejap hujan. Kalau panas, panas betul. Hujan lebat betul. So guys, jagalah kesihatan. Tu depan sana adalah Loyat. Kejap dia KL ni Pinai tang tu gak. Kejap je dah boleh sampai. So kita jumpa bila kita dah masuk dekat dalam Loyat. Okay guys, so kita dah sampai dekat dalam Loyat. Okay, kau nampak uyuk. Kedai baru. Ayam roasted. Ayam gepuk roasted. So sekarang saya pergi kat sini, macam saya kata, saya nak mencari apa orang kata, damnya pun untuk saya punya cashback. Macam dekat kedai tadi, diorang tak ada damnya pun, tapi diorang ada macam kertas yang diorang print bentuk kamera. So sekarang saya akan cari kedai-kedai yang ada jual damnya pun, nak tanya harga. So saya akan stop dulu. Korang tengok je lah saya sambung kat mana nanti. Let's go. Okay guys, sedikit update. Saya dah tanya 10 kedai, tapi semua kata tak jual. Susah Adakah saya patut beli online je? Tapi online pun harga agak pricey ke Sebab saya memerlukan benda tu cepat untuk saya dapatkan sampel-sampel untuk saya nak tunjuk dekat korang dekat live. Ya. Untuk affiliate tu saya buat live. So nak tak nak saya kena ada benda tu. Tapi kita try tanya bahagian-bahagian bawah ni. Okay, sebab bahagian bawah ni dia more kepada repair-repair. So let's go. Kita tanya bahagian bawah ni. Banyak kat kedai. Okay guys, finally ada satu kedai ni, dia ada jual dummy phone. So kita tunggu dia pergi ambil jap. Okay, alhamdulillah dapat harga murah jugalah. Nak kata murah tak murah, tapi boleh lah. Saya akan try ambil dua. Nampaknya saya kena struggle sikit untuk affiliate saya. So guys, korang tolong support tau. Korang tolong beli tau. Okay, elok je saya dah dapat dummy phone ni. Kita akan terus request for the sample, and then saya akan bagi tahu kat korang yang saya ni lah, saya akan buat affiliate tu betul-betul lah. So korang pun kenalah support saya guys. Untuk waktu live nanti saya akan inform dekat saya punya TikTok. So macam biasa, follow dulu kat bawah ni. Okay, follow dulu. Nanti apa-apa kita akan live di sana. Dekat sini tak ada live kat sini kan. Memang saya live kat sana je. So korang kena pastikan korang follow account TikTok saya.
Okay guys, alhamdulillah. So kita dah berjaya untuk dapatkan dummy phone. Alright, saya cari 14 Pro tapi 14 Pro punya dummy phone tak ada. Lepas tu nak beli yang 17 Pro mahal sangat. So saya beli 16 Pro. Ya, saya beli 16 Pro, ada dua. Okay, alhamdulillah lah. Harga dia nak kata mahal tak mahal, nak kata murah tak murah. So, ya, 16 Pro guys. Okay, saya ambil warna black. Okay, ni colour selamat lah. Kan, dengan colour lagi satu, saya ambil colour natural titanium. So, untuk nak tunjuk dekat orang tu macam senang sikit. So guys, pastikan korang support saya tau untuk saya punya affiliate. Doakan semoga affiliate saya akan meletup untuk cashback ni. Okay, hashtag cashback with Nazmi, hashtag Nazmi meracun. Dah ada ni, insyaAllah lah. Okay, korang kena support saya tau. So guys, saya pun dah tak tahu nak buat apa kat sini. Apa yang kita nak pun kita dah dapat. Nak jalan-jalan pun duit dah tak banyak. Okay, so kita kena balik kot. Kan, kita gerak balik je. So guys, saya rasa takat ni je kot vlog saya pada hari ni. Thank you kepada yang tengok video saya dari mula sampai pun habis. Okay, kita jumpa di lain hari, di lain konten. Jangan lupa untuk tekan button subscribe, share and comment. Kita jumpa di next video. Bye guys. 2, 3 anak kura-kura. Jumpa lagi semua. Bye bye. Assalamualaikum. Korang tahu tak, waktu saya buat intro tadi, buat outro tadi, ada orang tengok saya, dia rasa macam rasa influencer sikit, rasa macam YouTuber betul sikit, tapi dalam masa yang sama malu. Tapi untuk kita menghilangkan rasa malu tu, nak mengeluarkan saya punya extrovert saya tu, saya peduli apa? So guys, kita jumpa di next content. Bye bye.